Oceana 1. Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba duduk dekat yang paling tinggi. Abang nak duduk tepi pula? Nak duduk tepi? Ya. Ni paling tinggi dah deh. 80,000 satu hala. Equals to 3,500. Jadi inilah terminal keberangkatan. Kalau nak daripada Tanjung Pinang ke Pulau Batam. Oh, tak ramai orang berangkat. Orang tiba ramai. Taklah, kita tanya. 11.30. Dah ni pukul apa, Bel? 12. 12 dah? Ni waktu dia ni. Oh, tak lah. Oh, maknanya 5 minit lagi lah. Cepat. Oh, dah. Ni dalam. Dalam Indo dah ayah. So, ini suasana terminal dia menuju ke Pulau Batam. We're gonna have a day trip, just a day trip. Sebab malam ni kami nak explore Tanjung Pinang pula. Nanti kita tengok kat sana. So kami sudah berada di terminal untuk menuju ke Batam. Kami akan beli tiket. Ini just a day trip to Batam. Memang meriah hari ni. Melancong daripada Malaysia, of course. Sebab cuti Deepawali kan. So, begitu ramainya. Okay, so kita ke sana. Hari ni keadaan laut lebih relax. Semalam a bit bergelora. So hari ni very calm. And our boat klasik daripada semalam. Sebelah sana kita kedua. Inilah pemandangan rumah atas air di Kepulauan Penyengat, bukan Peringat, Lenyangat, bukan Penyamun Tarbos. Oh, cantik. Dah lama kami tak keluar sebenarnya. Biasa pukul 11. Orang sedang rambut pun dapat tenung. Orang masih ramai malam ini. Sedang menuju balik ke Tanjung Pinang. Sayang sangat Alhamdulillah kami pun dah selesai menjajak Pulau Batam. So kami akan beli tiket dan balik. Dari Menara Hang Nadim, Tugu Peringatan, ini adalah Masjid Tanjak
tak sempatlah nak singgah sebab kerja masa. InsyaAllah one day ramai pelancong daripada Malaysia. Ni dari Malaysia rata-rata. Oh, ni masjid. Nak foto-foto. Pakcik nak foto-foto boleh. Pakcik orang bikin nama Nagoya. Nagoya berbagai macam nama tempat. Ini daerah kawasan Penuin. Nanti namanya Penuin. Harbour Bay. Kita tengok-tengok daripada dah tingkap kereta je lah sebab tak sempat explore. This is Harbour Bay area. Katanya tempat makan-makan. Pelabuhan ni Dulu makin orang Malaysia, hampa. Singapura datang sini dah. Oh, dia mendarat dekat sini lah. Sini dulu. Oh, begitu. Habis kita Batam Wisata ada sekarang dah bikin lagi dekat sini Harbour Bay. Dah pernah lewat Harbour Bay belum? Masjid Agung Batam ya nama dia. Dah lama ke masjid ni? Lama dari tahun ini baru direnov kemarin ni. Dah masih 1974. Kantor wali kotanya tu lah, kantor wali kota sebelah kiri. Oh, kantor dia. Tempat Pejabat. di masjid baru direnovasi. Oh, tengah renovate ni. Kemarin vakum 1 tahun karena direnovasi. Oh, Ini penuh sesak, ramai kiri kanan dulu ni. sekarang dah macam Sekarang udah hilang kayak macam sikit. kota tinggal lah. Tak pakai, orang dah pada pindah ke Nagoya dan perkembangan daerahnya udah ke mana-mana. Batu Haji dan Bincang, Muka Kuning. Di Jodoh udah tinggal kayak kota hantu sekarang. Oh. Pusat bisnes sinilah Jodoh ni. Nama dia Jodoh lagi lah Jodoh. tempat ni. Sai Jodoh, Sungai Jodoh. Cuma orang Sungai panggil je. Jodoh. Oh, Sungai begitu. Jodoh. Namanya Sai Jodoh. Okay. Sana. Hmm. Kita selalu kita tengok Friend ya. Mall Batam. Ya, ya. Oh, tengok gini je lah. Ini Ya, kalau daerah di- sini. Hmm. Tak lagi gym. Boleh kita Oh, lewat sekejap depan. lagi. Oh. Tak apa kalau sampai awal pun dekat sana. Hmm. Tenang aja, santai aja. Yang penting makcik ingat selamat nanti. Dulu ni, wah, Ni- stay sana semua dulu. Oh, ni Jodoh lagi ke dah masuk Nagoya? Nagoya. Nagoya dah. Lampu merah tadi ke sini kita Nagoya. Oh, kita dah sampai Tapi tadi Nagoya. sini Nagoya. Dah masuk di Nagoya kawasan di Batam. Bukan Nagoya Jepun. Batam. Danamon. Menara Mandiri. Kalau nak shopping masuk kita lampu merah belok kanan. Adalah tempat yang famous. Kita apa? So, Alhamdulillah dah nak masuk maghrib. Matahari dah hampir tenggelam. Cantik sungguh. Pemandangan sana tu adalah sunset tu di Pulau Peningat ya. Tempat kami bermalam semalam. So sekarang kami baru tiba kembali ke jeti Tanjung Pinang. Masih aktif pergerakan. Kami akan ke tempat hotel lah. Hotel Red Door Syariah. So, kita rehat sekejap. So, kita akan explore lagi. Sampai di Tanjung Pinang. Kat sini ada area tempat orang bermain-main. Layang-layang banyak kat sana. Macam very outdoor activity lah. Tapi dah gelap. Kami nak mencari hotel dulu. It's not far. Within walking distance. Ini adalah lobi hotel tempat kami menginap, iaitu hotel apa ya? Hotel macam Red Door. Ni foyer dia lawa. Boleh lepak sini nanti. So ni foyer utama. Ada lift, ada 3 tingkat. Cantik juga dekor dia, not bad for a cheap, such a cheap hotel. Dia dapat je for RM6 sahaja. So kat sini not bad lah. Ada ground floor. Sentosa. Red Door Sentosa. Sama apa
Here's the foyer. Reception. Malam ni daripada penginapan kami di Red Door Hotel, kami berjalan kaki je. Tak selitah dah. Sana Masjid Agung Al-Hikmah. So experience the night. Cari makan. Kacang goreng. Tanjung. Ya, walaupun malam masih meriah dia punya traffic. So saya nak mencari, saya dah 2-3 kali terjumpa mi lendeh. Dia macam signature dish kat sini. So I want to try the mi lendeh tonight. Nama dia macam scary sikit lah, tapi sebab dah banyak kali berjumpa kan, so I want to give it a try. Nak tengok. So malam ni ada aktiviti seni dekat Ruang Lega ni sebagai juru musik. So kita rezeki jugalah minat seni seperti saya ni untuk Kategori yang dilombakan, berjumpa kategori dengan tingkat event umum, begini. sanggar seni So Kepulauan sanggar Riau. seni ni, jadi kita join je lah the club. Demikian But first we are laporan ini yang dapat trying to kami search for sampaikan. the food. Suasana malam minggu di sini alhamdulillah Bapak memang Wakil Wali meriah. Kota untuk memberikan sambutan sekaligus arahan membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan Tapi nak cari makanan dan Parade Tari jumpa-jumpa tahun lagi. 2025 ini. Pergi dekat saya nak tengok. Berlayar perahu ke Pulau Penyengat. Saya ulangi hewannya sedikit. Berlayar perahu ke Pulau Penyengat. Ewa. Singgah Dia macam sejenak ada aktiviti membeli seni kerang. malam ni. So it's just Parade right tari now for tampak me. hebat. Dia Tanjung macam Pinang aktiviti, semakin gemilang. apa basi Demikian busi yang dekat Kami dataran laporkan. Kota Baru Mohon tu lah. maaf atas kekurangan. Saya akhiri bila itu. Hadirin yang kami hormati, melalui parade tari ini kita berharap lahir karya-karya kreasi baru yang tetap berakar pada tradisi namun mampu beradaptasi dengan zaman. Karena kebudayaan tidak boleh membatu, ia harus hidup, tumbuh dan menyapa dunia dengan wajah yang segar tanpa kehilangan jati diri. Semangat Tanjung Pinang berbenah juga berarti memberi ruang bagi kreativitas masyarakat untuk tumbuh, memperkuat karakter budaya sebagai fondasi pembangunan dan menjadikan seni sebagai bahasa yang menyatukan kita semua.
ekonomi tapi not bad. Red door ataupun biasa kita panggil Oyo. So this is the room. This is the bath. Selesa lah. Set dengan bathtub lagi. RM26. Rezeki lah lepas kena scam. So dapat yang a good deal juga lah kan. Mungkin last minute deal. So this is kembar 2. Single. Mesti ada orang tak pakai baju. So di tangga naik ke tingkat 2. Actually not bad at all untuk RM26. Di resting area. So dekat hujung sana is our room. 3 kosong. Setelah untuk rehat malam ni. Okay, this is our room. 3 kosong. So this is the suasana malam di Tanjung Pinang Heritage City. Macam ada something je kat sana, dekat harbour tu. So tempat ni memang happening juga lah. Meriah dengan berbagai kegiatan. Banyak kedai yang dah tutup. Tapi tak apa. Just bukan selalu pun kita ada nightlife macam ni. Biasa pukul 9 tidur. Nak tengok apa ada kat sana.